kat kaunter kiri. Tiga. Okey, selamat semua. Alright. Cun. Perjalanan immigration masing-masing. Dah cek, screenshot, simpan untuk kali terakhir. Baby pandang belakang. Dah ada apa? Dah. Haji senyum Haji. Kita duduk sini. Masing-masing di platform 5678. Ada tambalan depan masjid. Assalamualaikum, selamat datang. Video. Hello. Sorry. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajah-ajah marilah kita dulu, kini dan selamanya rofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hari ini kita masih diberikan peluang dan ruang untuk hidup pada hari ini. Sebab ada dalam kalangan kita yang telah pergi mendahului kita, ada yang pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Ajah-ajah kita masih diberikan peluang untuk melihat anak-anak kita, pasangan kita, saudara kita, dan kita masih diberikan peluang hidup dan masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman.
Moga-moga kita mati di dalam iman, moga-moga kita hidup dalam keadaan kita beriman, dan kita dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Madinah itu adalah bandar, dan yang disebut sebagai Munawwarah itu apa dah? Yang bercahaya. Kalau hajah-hajah datang di atas kapal terbang, bila mana hajah-hajah lalu di atas Madinah ni, hajah akan tengok di bawah sini akan bercahaya-cahaya. Sebab apa? Sebab Nabi yang minta kepada para sahabat ketika itu untuk mengubah nama Madinah ini, yang mana asalnya dulu yang disebut sebagai Yathrib Madinah ni dulu. Bila mana Nabi SAW dah tidak ada kekuatan, dah dipulau, dah hina, diherdik dan dicaci dicaci, sehingga kan diancam bunuh di kota Mekah. Nabi memilih kota Taif, dan di kota Taif juga Nabi tidak diterima oleh mereka, dan Nabi SAW diwahyukan untuk berhijrah di Yathrib. Inilah Yathrib yang disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah ataupun disebut sebagai Madinah Al-Nabawiyah. Jajah yang dimuliakan oleh Allah, bila mana Nabi tidak suka kepada nama Yathrib itu sendiri, kerana nama itu nama yang khabih, nama yang kurang baik, nama yang kurang baik. Jadi jajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anda boleh tengok kiri dan kanan kita, Madinah dan Mekah sangat berbeza daripada segi suasananya, ketenangannya, dan sebagainya. Haji boleh nampak nanti bila mana Haji sampai di Mekah nanti, Haji akan rasalah bagaimana perbezaan Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Membawa cahaya berada di bawah bumi yang kita sedang pijak sekarang ini, mungkin kita tidak akan datang ke sini. Mungkin kita tidak akan datang ke sini. Kerana hanya tengok kiri dan kanan kita, bukit-bukit semata-mata bukit berbatu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita program disebut sebagai program ziarah dalam Masjid Nabawi ataupun di sekitar Masjid Nabawi. InsyaAllah hari ini kita akan bawa jemaah-jemaah kita akan melihat salah satunya adalah Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Ghamamah, dan kita akan pergi ke Saqifah Bani Sa'idah, dan kita akan ke makam Nabi, kita akan memberi salam.
Sebab apa kita nak buat program yang macam ni? Kita nak melahirkan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Sudahlah kita tidak pernah berada dengan pengorbanan baginda, kita tidak pernah ada di dalam kemiskinan baginda, dan kita juga tidak pernah ada di dalam kesakitan episod-episod rindu dan sedih baginda. Jadi insya-Allah kita nak bawa jemaah-jemaah kita nak tengok dekat mana taman permainan baginda di sekitar Masjid Nabawi, dan insya-Allah moga-moga ada keberkatan dan kebaikan dalam program kita pada hari ini, insya-Allah. Baik Jajah, alhamdulillah hari ni kita program apa? Ziarah dalam Masjid Nabawi ataupun sekitar Masjid Nabawi lah. Baik Jajah yang dirahmati oleh Allah SWT. Belakang kita ni masjid apa? Masjid Omar. Tahu hebat dia orang. Oh ada tulis Masjid Saidina Omar Al-Khattab. Kalau tulis ni tak boleh nak buat apa nama hadiah lah. Jadi Jajah yang dimulakan oleh Allah, masjid ni Masjid Omar. Tapi nak disebut dekat sini bukan Omar yang membina masjid ni. Bukan Umar yang membina masjid ini, tetapi khalifah-khalifah selepas pada tu yang membinanya. Jadi hajah-hajah yang dimulakan oleh Allah, kenapa di sini dibina Masjid Umar? Salah satunya adalah sebab untuk mengingat pengorbanan-pengorbanan Umar. Dan salah satunya Saidina Umar pernah berada di sini melakukan solat Aid. Solat Aidil Adha, solat Aidil Fitri di sinilah. Jadi disebabkan oleh itulah mereka membina. Kalau Jajah tengok batu bata dia, masih batu bata macam petak-petak tu, besar-besar. Macam batu bata binaan Kaabah, macam ni lah besar dia. Jadi Jajah yang dimulakan oleh Allah. Siapa Umar ni sebenarnya? Siapa Umar? Siapa Umar Jajah? Khalifah, sahabat, khalifah yang ke berapa? Khalifah yang kedua, betul? Khalifah yang kedua. Jadi hajah-hajah yang dimulakan oleh Allah. Umar ni salah seorang sahabat yang lambat sikit masuk Islam. Dia lambat sikit masuk Islam. Dia bukan awal-awal Islam dia masuk, tak. Dia dulu menentang Rasulullah sampai nak bunuh Rasulullah. Pada satu ketika peristiwa mana dia memeluk Islam. Sebelum dia memeluk Islam, pada hari kejadian dia nak pergi rumah Muhammad ni, dia nak bunuh. Dia nak bunuh, tetapi bila mana dia pergi rumah Fatimah, adik dia dulu, dia dengar daripada Fatimah membaca surah Taha, dia lembut hati. Sebab itulah kita selalu-selalulah, kalau aku kata apa, selalu-selalu tak sabar, selalu-selalu sakit hati ni, bacalah Quran. Sebab Quran itu syifa. Quran itu syifa, Quran itu melembutkan dan Quran itu menenangkan. Ala bizikrillah tatma'in, apa dia? Dia dengan mengingati Allah, kita akan lembut jiwa kita, lembut hati kita. Bukan kita sebut tentang zikrullah tu bukan zikir sahaja, tak. Kita buat baik pun kita ingat Allah. Kita dalam keadaan nak makan, kita baca bismillah pun kita ingat Allah. Kalau Jajah perasan, banyak pemimpin Islam ni mati dibunuh ketika solat. Sebab apa? Sebab ketika solat sajalah mereka khusyuk kepada Allah. Kadang-kadang kena tusuk pun mereka habiskan solat mereka. Tapi Umar tak sempat habiskan solat dia. Dia jatuh walaupun dipertahankan untuk habiskan imamkan solat, tapi dia tak mampu, dia rebah. Lepas tu dia menggantikan sahabat yang lain untuk habiskan. Jadi hajah-hajah yang dimulakan oleh Allah, Umar mati beberapa hari selepas tu. Ada kata 2 hari, ada yang kata selepas 3 hari baru dia meninggal dunia. Okey, jadi hajah-hajah yang dimulakan oleh Allah, Umar Al-Khattab ni sangat adil, sangat tegas.
Sangat tegas. Omar ni dia punya gelaran apa? Bukan. Omar singa Allah ke? Kalau Hamzah singa Allah. Hamzah Asadullah. Tu Hamzah singa Allah. Bapa saudara Nabi. Saidina Omar Al-Khattab. Apa Omar Al-Khattab? Maksud dia apa? Ataupun Omar Al-Faruq. Omar Al-Faruq, orang kata apa? Membelah ataupun membahagikan kebenaran dan kebatilan. Okey, jadi Omar sangat digeruni oleh pemimpin Quraisy ketika itu ataupun masyarakat ketika itu. Bila mana Omar masuk daripada dalam Islam, lepas pada itulah Nabi mula berdakwah secara apa? Secara jahar, secara terang-terangan. Naik di atas bukit apa nama Abi Qubais, naik di atas bukit Safa, aku adalah Rasulullah. Ikutlah aku, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Abu Bakar ni sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah, sahabat yang paling mencintai Rasulullah. Kenapa? Kenapa sahabat ni disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Apa maksud As-Siddiq? Benar. Manusia ni lah pada ketika orang tak percaya Rasulullah pada ketika itu di Makkah Al-Mukarramah, dia adalah orang yang paling awal, orang yang bila mana Nabi kata aku pergi Isra' Mi'raj malam tadi dengan buruk, lepas tu aku balik pula, dialah orang yang pertama aku percaya dengan Rasulullah. Dia yang membenarkan kata-kata baginda. Itu yang pertama. Hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, beliau seorang sahabat yang sanggup mempertaruhkan nyawa dia, yang sanggup menginfakkan seluruh harta dia kepada agama Allah. Nabi pernah tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau ni, kau tinggal apa untuk keluarga engkau? Abu Bakar kata apa? Aku tak tinggal apa kecuali aku tinggal engkau dan Allah. Okey, nak kata apa? Semua harta daripada dia, Abu Bakar ni, dia infakkan kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, bila mana kita mati nanti, kita tak bawa apa pun. Kita bawa yang kita selalu dengar, idza mata bani Adam in qata'a amalahu illa min salas. Hadis tu sebut apa? Hadis tu kata apa? Matinya seorang anak Adam, selalu kita dengar hadis ni, matinya seorang anak Adam tinggal 3 perkara aja. Yang pertama tadi apa? As-sadaqatu jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Walidun soleh yada'ullah, anak soleh yang mendoakan. Tak apa, tu lagi kita urai. Jadi saya nak kata apa? Abu Bakar bukan seorang sahabat yang kaya sangat. Banyak harta dia serah kepada Baitul Mal, dia serah kepada penduduk-penduduk masyarakat dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan, seterusnya apa yang Abu Bakar buat dalam agama ni benda yang besar lah. Beliau jugalah seorang yang menemani baginda ketika mana baginda tak ada orang dah sokong dia ketika itu. Tak ada orang dah yang suka kepada baginda Nabi ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, pada ketika itu orang Nabi dah tak ada dah sokongan dan dokongan, tapi Abu Bakar ni lah yang masih setia dengan beliau, berhijrah daripada kota Mekah menuju ke kota hijrah ini, iaitu apa? Kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka tinggal segala-galanya sehelai sepinggang kita sebut, semata-mata kerana wahyu Allah, kerana Allah minta Rasulullah untuk hijrah ke Madinah supaya agama ini masih terjaga. Yang kita dapat pada ketika ini hari ini kita dapat iman Islam, kita boleh solat subuh, solat apa ni sebab pengorbanan dua makhluk ni dan para sahabat dia. Itu sahajalah. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita bergerak ke masjid yang seterusnya, insya-Allah. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok Ali ni, dia manusia ataupun menantu Nabi yang tak kaya sangat.
dia hanya biasa-biasa saja dan boleh dikatakan susah. Kalaulah orang kata apa, Allah nak bagi betul-betul apa nama rezeki yang kekayaan Allah akan bagi. Sebab apa? Fatimah adalah anak Rasulullah. Okay. Kalau Allah nak bagi, mesti dia akan bagi. Tapi takdir Allah terhadap kita ni, kita terima seadanya dalam kita usaha dan bertawakal. Tapi kalau Allah kata kita tak direzekikan untuk sampai ke Madinah, kita takkan direzekikan. Kalau kita Allah tak rezekikan kita dapat sesuatu perkara tu, kita tak akan dapat. Sebab Allah apa? Sebab Allah Maha mengetahui, Allah Maha alim. Allah Maha sangat berilmu. Dia akan berikan kepada kita apa yang kita perlu sahaja, bukan apa yang kita mahu. Ajar-ajar yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita rasa, ya Allah, kenapa aku minta dah 20 tahun aku tak dapat? Tetapi janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Kita minta sampailah Allah beri. Kalau Allah tak beri, mungkin Allah akan berikan kita di syurga nanti. Ajar-ajar Sayyidina Ali ni salah seorang pahlawan yang hebat sangat dalam peperangan, kan? Perang Badar dia sertai, dia menang. Perang Khandaq dia menang. Perang apa lagi? Perang Uhud dia menang. Dan dia salah seorang yang berada mempertahankan Nabi ketika perang Uhud. Baik je, kita depan ni adalah apa? Raudah. Okey. Raudah tu apa? Taman. Raudatul Jannah. Ada 3 pandangan. Yang pertama, ulama kata memang taman ini yang akan berada di syurga. Yang pertama. Yang kedua, ulama kata apa? Orang yang bersolat di sini, orang yang buat ibadah di sini, seakan-akan insya-Allah akan dikurniakan syurga kepada dia. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, bila hajah-hajah, kalau hajah-hajah tanya saya, Ustaz, ada kelebihan apa berada di sini? Tak ada kelebihan khusus, melainkan Nabi sebut mimbar aku ke rumah aku adalah taman daripada taman syurga. Jadi kita ambillah sedaya upaya masuk di dalam raudah untuk berdoa, solatlah apapun, taubat ke, hajat ke, mintalah, rayulah pada Allah, moga Allah ampunkan kita. Raudah adalah di antara mimbar dan makam. Okey, mimbar dan makam. Ini mimbar Nabi. Okey, ini mimbar Nabi dan makam di sana. Okey, daripada kubah tu ke mimbar, kubah hijau. Okey, jadi hajah-hajah yang dihormati, yang dirahmati Allah, itulah raudah. Kalau boleh hajah-hajah rebutlah bersolat di depan mimbar, ataupun bersolat di tiang wangi, ataupun solat di tiang Aisyah. Okey, sebab apa? Aisyah pernah kata, kalaulah orang tahu kelebihan solat di tiang aku, mafhum ni macam itulah, ataupun ulama yang sebut, dia orang akan berobok-obok untuk solat di situ. Jadi hajah-hajah yang dirahmati oleh Allah, kalau hajah-hajah masuk raudah nanti, hajah-hajah akan perasan ada tiang, saya rasa ni gambar lama. Dia ada tiang yang bentuknya ada macam bunga warna hijau dan emas. Dia depan tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiang lah lebih kurang. Semua itu adalah sebenar-benar raudah lah. Okey, tapi jangan risau, semua tu adalah raudah. Tapi orang kata apa, nak sebut, dia orang ada tanda. Tiang-tiang yang nanti aja akan nampak. Dia akan nampak tiang yang 8 tiang bahagian depan tu, dia akan ada satu ukiran bunga yang warna emas dan warna hijau. Itulah starting orang kata apa, kalau nak betul-betul rasa raudah, itulah raudah. Jadi salah satu sunnah yang Nabi ajar kepada kita kalau nak masuk masjid, salah satunya apa? Kaki kanan. Yang kedua, kita baca doa. Doa masuk masjid baca macam mana? Tahu tak? Allahumma ftah. Baca 1, 2, 3. Allahumma ftahli. Okey, 1, 2 mula. Allahumma ftahli. Ikut saya. Abwabur rahmatuka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, bukakan kepada kami ataupun aku pintu-pintu rahmat daripada Engkau. Itu sahaja.
Kena ziarah, datang kepada baginda Nabi. Sebab apa? Sebab manusia inilah yang paling tulus mencintai kita. Manusia inilah yang paling sayang kita. Manusia inilah yang paling rindukan kita. Sebab apa Jajah? Sebab setiap malam baginda bangun malam, mendoakan kita, minta ampun kepada kita, nak jumpa kita di akhirat nanti, nak jumpa kita di Telaga Kausar nanti. Manusia inilah. Kalau Haji Hajah rasa manusia itu datang dalam kehidupan Haji Hajah dan mereka pergi, manusia itu datang dan pergi, tapi manusia ini setia mencintai kita. Manusia ini setia mencintai kita, merindukan kita, menunggu kita di Telaga Kausar, menunggu kita berlari-lari daripada dalam syurga untuk keluar daripada syurga, untuk tarik kita umat baginda Nabi SAW untuk bersama-sama. Haji Hajah, kita pada hari ini, kita hidup di dalam kesakitan-kesakitan baginda. Kita hidup di dalam kemiskinan baginda. Kita hidup di dalam kepenatan baginda. Sebab beliaulah, sebab kesakitan beliaulah, sebab berdarah-darahnya tubuh beliaulah kita pada hari ini boleh dapat nikmat iman dan Islam yang mana kita nak dalam kehidupan kita. Kita mati dalam agama Allah, kita mati dalam husnul khatimah. Itulah yang paling kita nak. Kita tak nak apa dah. Jajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Rasulullah, Engkau terimalah kami sebagai umatmu. Engkau terimakanlah kami sebagai penerima syafaatmu dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah kami sebagai umatmu. Kau kenalilah kami sebagai umatmu. Kau terimakanlah kami ini untuk meminum di Telaga Kausar. Kau terimakanlah kami untuk bersama denganmu di syurga nanti. Jadi Hajah yang dimuliakan oleh Allah, di bawah sana kubah hijau adalah makam baginda Nabi. Kubah yang warna putih itu adalah mimbar. Mimbar Nabi.
as a shadow bends through quiet winds, the soul ascends. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik Jajah, apa yang Jajah baca ni? Apa nama ni, dia tulis apa? Cerita apa ni? Ariswell, Al-Khatim, Al-Khatam, Al-Khatim. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Ini adalah telaga. Telaga yang disebut sebagai Telaga Khatim. Fadal. Telaga Khatim nama dia. Telaga cincin. Khatim tu cincin. Kenapa disebut sebagai Telaga cincin? Sebab di sini adalah satu telaga yang mana cincin daripada Rasulullah diberikan kepada Abu Bakar, diberikan kepada Umar, diberikan kepada Osman, terjatuh di dalam ini, di dalam telaga ni. Jadi aja yang dimulakan Allah, satu hari Nabi berada di kawasan sini, di satu taman. Taman di sinilah, di situlah. Jadi aja yang dimulakan oleh Allah, ada satu sahabat yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Biasa dengar nama dia? Biasa tak? Biasa ke tak biasa? Yang kita biasa dengar yang apa nama membina apa nama kaedah tauhid saja. Jadi yang dimulakan oleh Allah, nama seorang sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ni, apa yang dia buat pada hari itu? Dia kata pada hari ini aku nak berkhidmat, nak menjadi orang panggil apa? Khadam kepada Nabi SAW pada hari itu. Bila mana sebut khadam, dia nak buat semua benda, nak tolong ambil makanan, nak tolong ambil air wudu, nak tolong itu, nak tolong ini dan sebagainya untuk apa nama nak memuliakan Rasulullah SAW. Jadi jaya dimuliakan oleh Allah. Abu Musa ni datang dalam keadaan Nabi berada di telaga tu, di perigi tu, dalam keadaan kaki Nabi terjuntai ke dalam. Makna kata bila terjuntai ke dalam ni, makna kata tengah relax, tengah santai di satu taman, iaitu Taman Quba. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Musa ni dia berada di pintu kebun. Dia berada di pintu kebun, dia maklum kepada Nabi SAW, kata hari ini aku nak jadi khadam kepada engkau ya Muhammad. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah. Lepas tu datanglah siapa? Datang siapa? Agak-agak hajah-hajah lah. Datang siapa? Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar dan memberi salam kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Assalamualaikum ya Abu Musa. Boleh tak aku nak masuk, nak berada dengan Nabi SAW? Jadi Abu Musa ni masuk ke dalam taman, masuk di dalam kawasan, jumpa dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, Abu Bakar datang, nak masuk, nak duduk dengan kamu. Boleh ataupun tidak? Nabi kata boleh. Dan Nabi kata kepada Abu Musa, tolong khabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang mana beliau itu adalah ahli syurga dan dia akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, datang pula seorang sahabat lagi. Nama siapa? Agak-agaklah. Ali. Lagi? Okey, datang pula Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Itu yang pertama. Jadi Umar pun masuk duduk sebelah Abu Bakar. Jadi ada seorang lagi yang datang, iaitu siapa? Osman bin Affan radhiyallahu an. Okey. Assalamualaikum wahai Abu Musa. Aku nak duduk juga dengan Umar, dengan Abu Bakar, dengan Nabi Muhammad SAW di perigi. Jadi Abu Musa sekali lagi meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ni Osman datang ni, boleh tak dia nak masuk duduk dengan kalian? Jadi Muhammad kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata khabarkan kepada Osman yang mana dia adalah ahli syurga juga. Tapi Nabi tambah, kabarkan kepada dia, sabarlah di atas fitnah yang akan jatuh pada dia lah. Jadi hajah yang dimuliakan oleh Allah, memang Nabi sebut benda yang betul. Sebab Nabi dia tahu perkara gaib ataupun perkara yang akan datang itu diwahyukan oleh Allah. Sebab Nabi juga manusia yang biasa. Jadi hajah yang dimuliakan oleh Allah, lelaki masuk di sini, perempuan masuk di area belakang. Kalau belakang dah penuh, mereka akan suruh kita duduk di bawah berkemah ni. A desert sky, a single star. I wonder who we really are. The earth, it trembles under prayer. A voice so soft it fills the air. Ya Allah, guide me through the night, through the storms, to the path of light. My heart is heavy, my hands are bare, but I find you there. Assalamualaikum. Dari Masjid Quba. Baik, hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah selesai ziarah Masjid Quba.
Okey, yang disebut sebagai masjid yang diasaskan dengan asas takwa. Yang mana masjid inilah yang pertama masjid yang dibina. Ada yang sebut masjid yang pertama di dalam Islam. Ada yang sebut masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi SAW di Madinah ketika mana Nabi sampai di sini. Okey, Haji-Hajah yang dirahmati oleh Allah, boleh tengok kiri kita, depan kita, inilah Masjid Qiblatain. Kalau Haji-Hajah nak datang sendiri untuk tengok dekat mana dalam dia tempat, ada dua tempat kiblat, Haji-Hajah boleh datang sendiri sebab kita hanya melewati, melalui, kita tak singgah. Okey, jadi Haji-Hajah yang dirahmati oleh Allah, kenapa masjid ini disebut sebagai Masjid Qiblatain? Kenapa? Why? Limadha? Bahasa Cina apa? Kenapa? Wismo. Okey. Kenapa? Why? Limadha? Wismo. Kenapa disebut sebagai Qiblatain? Kenapa? Sebab bila mana Nabi SAW datang kepada Madinah, ketika itu kiblat orang Islam masih berkiblat dengan Masjidil Aqsa, iaitu kiblat kita yang pertama. Haji-Hajah, ketika itu orang Yahudi dan Nasrani sangat gembira. Kerana apa? Kerana mereka mengolok-olok Nabi. Mereka kata, engkau Muhammad, engkau memusuhi agama kami, tapi engkau berkiblat dengan kiblat yang siapa? Kiblat kami yang menuju kepada Masjidil Aqsa. Jadi mereka mengata kepada Muhammad, tapi Nabi SAW sedihlah. Dan dia terus menerus berdoa kepada Allah selama 17 bulan. Ada yang kata 2 tahun. Berdoa dan terus berdoa tanpa penat. Kalau penat, rehatlah, bukan berhenti. Okey, Haji-Hajah, kalau Haji-Hajah menjalani kehidupan, kalau Haji-Hajah penat, jangan berhenti, cuba rehat. Kalau tengah berdiri, duduk. Kalau tengah duduk, baring. Haji-Hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi dan Nasrani, dia kata lagi. Dia kata apa? Agak-agak dia kata apa, Haji-Hajah? Agak-agak Haji-Hajah lah. Dia kata apa? Dia kata bagaimana orang yang bersolat ataupun bagaimana orang yang beribadah kepada Allah sebelum pada itu mereka ke syurga atau neraka. Jajah, itulah Nasrani dan Yahudi yang selalu nak mengganggu gugat kita punya agama. Jadi Haji-Hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan Qiblatain. InsyaAllah kita sekarang berada di ladang kurma Araf Taibah, yang mana di sini kita boleh membeli kurma-kurma dari pelbagai jenis kurma. Yang pertama, yang kedua kita boleh membeli belah pelbagai jenis coklat di sini. Dan sini juga Haji-Hajah boleh tengok ada kebun-kebun kurma yang kita boleh melepak di sini, boleh minum kopi, boleh makan bakso dan sebagainya lah. Jadi Haji-Hajah, kepada yang nak datang umrah boleh datang bersama Andalusia. Kerana apa? Salah satu tentatif yang ada yang kita akan bawa kepada Haji-Hajah adalah kita akan datang ke ladang kurma Araf Taibah, dan kita juga di sini boleh mendapat maklumat-maklumat berkaitan dengan cara untuk tanam kurma, bila kurma itu dituai dan sebagainya. Jadi insya-Allah selamat datang.
Alhamdulillah hari ini kita telah sampai juga di satu tempat yang mempunyai sangat besar peristiwa yang berada di dalam peristiwa sepanjang dakwah Nabi SAW ketika mana berada di Madinah. Salah satunya adalah kita akan ziarah iaitu Jabal Uhud. Jabal Uhud berada di sini, iaitu jabal yang mana Nabi sebut hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah jabal yang mencintai kami dan kami juga mencintai beliau. Nabi juga mencintainya. Kerana apa? Jabal inilah salah satu jabal yang akan berada di dalam syurga, insya-Allah. Jadi aja-aja kita sampai ke sini, yang pertama kita akan ziarah bercerita tentang Jabal Uhud. Kita akan bercerita tentang bagaimana peperangan Uhud itu berlaku, dan di sini juga kita boleh memberi salam kepada syuhada-syuhada yang syahid di dalam pertempuran Uhud. InsyaAllah, jazakumullah khairan jaza. Marilah kita sama-sama mengambil ibrah sebanyak-banyaknya peluang dan ruang untuk kita menghangatkan lagi kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana kita sudahlah tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, sudahlah kita tidak pernah berada di dalam kesakitan-kesakitan baginda. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah kita gabung dengan 3 grup daripada kumpulan grup SB29 March. InsyaAllah kita hari ini akan ke Badar, yang mana kita nak pergi tengok. Kita nak pergi tengok di mana berlakunya peperangan Badar, di mana berlakunya Abu Jahal dibunuh, dan kita nak tengok di mana masjid yang mana berlakunya rintihan Nabi SAW untuk meminta bantuan kepada Allah. Kenapa? Nabi kata apa? Kalaulah Allah tak tolong kita pada Badar ni, berkemungkinan Islam akan mati kat situ saja. Jadi insya-Allah sama-sama kita pergi mengambil ibrah, kita mengambil peluang dan ruang semasa kita masih berada di tanah haram, insya-Allah, supaya kita menambahkan cinta kita pada Rasulullah SAW. Lepas tu pula datanglah, lalulah di kalangan Yahudi tu. Yahudi ni itulah yang Allah rakamkan dalam Quran. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita masih lalai. Alhamdulillah kita telah sampai pada hari ini. Checkpoint yang pertama kita menuju ke Badar. Kita telah sampai di Telaga Rauha. Yang mana telaga ini disebut sebagai telaga yang pernah Nabi beristirahat di sini ketika mana menuju ke Badar. Untuk berperang, untuk menuju ke Badar, Nabi pernah singgah. Dan jajah yang dimuliakan oleh Allah, jalan ini adalah jalan main road daripada Madinah menuju ke Mekah. Mereka ramai daripada Mekah dan Madinah akan singgah di sini untuk berehat, solat dan sebagainya, untuk mengisi air, untuk pergi menunaikan haji ataupun umrah. Alhamdulillah kita telah sampai di Telaga Syifa. Kita boleh tengok belakang sana. Telaga yang asal muasal adalah telaga yang di sana. Sekarang dah disedut masuk ke sini kerana di dalam itu banyak orang melakukan bid'ah dan kurafat dan syirik. Kadang-kadang orang melemparkan shilling, duit dan sebagainya untuk memohon hajat kepada Allah SWT. Jadi itu orang kata salah satu tindakan lah daripada pihak Saudi untuk mengelakkan daripada berlakunya kurafat, syirik dan bid'ah. Jadi aja yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini kita boleh mengambil ibrah yang mana ada peristiwa berlakunya. Ada yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah berada di sini dan bersinggah di sini dengan para sahabat bila mana menuju ke Mekah ataupun pulang ke Madinah, dan singgah untuk meminum air di sini. Jadi penduduk di sini dikatakan mengkhabarkan kepada baginda Nabi dengan para sahabat supaya jangan minum.
Kerana apa? Dikatakan telaga ini, barang siapa yang minum di telaga ini, kematian akan datang kepadanya. Jadi disebut sebagai orang kata mukjizat daripada Nabi SAW. Nabi meludah dan Nabi berkumur di dalam telaga ini, dan alhamdulillah telaga ini menjadi ataupun disebut sebagai telaga syifa yang menyembuhkan. Jadi Haji Hajah selamat untuk datang ke sini, ataupun ambillah peluang dan ruang untuk hadir pergi menuju ke Badar dan singgah ke telaga syifa ini, insya-Allah. Salam sejahtera ke atas kamu ahli kubur. Salam sejahtera ke atas kamu syuhada Badar. Dari kalangan orang mukmin dan muslim. Semoga Allah merahmati kamu semua dan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Sesungguhnya insya-Allah kami akan menyusul kamu. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, selamatkanlah mereka, sucikanlah mereka dari dosa, muliakanlah tempat tinggal mereka, luaskan kubur mereka, gantikan rumah mereka dengan yang lebih baik, pasangan yang lebih baik, masukkanlah mereka ke syurga dan lindungi mereka dari azab kubur dan neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dan saat ini kita telah sampai di Maqbarah Syuhada Badar. Di sini kita boleh tengok dan kita boleh pergi bergambar dan kita boleh baca beberapa nama yang disebut di papan-papan tunggu itu, yang berjumlah seramai 14 syuhada yang dimakamkan di sini, dan ada seorang nama sahabat iaitu Ubaidah bin Haris yang tak dimakamkan di sini. Jadi Haji-hajah yang dimuliakan oleh Allah, di sini adalah tempat yang mana dimakamkan para syuhada Badar. Kita boleh datang ke sini, memberi salam, berdoakan kepada mereka, dan tempat berlakunya Badar di belakang sana, di Masjid Aris sana, bukan di sinilah. Jadi para syuhada itu dibawakan di sini dan dimakamkan di sini. Jadi sama-sama kita datang, ambil ibrah tentang Badar, cerita tentang Badar, dan kita ambil tahu siapa yang syahid dan setiap orang tu apa cerita dia. Kita pun telah sampai di climax checkpoint untuk kita punya pemusafiran program kita ke Badar. InsyaAllah Haji-hajah belakang saya ni adalah Medan Badar. Haji-hajah boleh tengok inilah Medan Badar yang mana berlaku di sini pada bulan Ramadan. Berlakunya peperangan Badar di antara musyrikin Mekah dan Madinah ketika itu. Pada awalnya Nabi tak nak berperang, tak nak perang pun. Cuma untuk menyekat kabilah daripada Abi Sufyan yang baru balik daripada Syam, yang baru balik daripada berniaga, untuk menyekat sahaja. Bukan untuk berperang, tetapi hanya untuk mengambil hak-hak mereka yang mereka tinggalkan segala-galanya di kota Mekah ketika itu. Mereka sehelai sepinggang, boleh sebut macam tu, mereka berhijrah ke kota Madinah untuk orang kata apa, bertakwa kepada Allah, ikut perintah Allah supaya agama ini sampai kepada kita. Jadi Haji-hajah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita datang ke sini, kalau kita direzekikan boleh turun di sini, hari ini kita tak boleh turun kerana ada polis. Kalau kita direzekikan untuk turun di sini, kita boleh pergi ke bawah, dan kita ada satu benda yang saya nak share adalah kita akan bau satu bauan yang seakan-akan hamil darah.
Saya pun tak pasti dari dulu sampai sekarang bau tu tetap ada. Saya cari kod ada apa nama bangkai ke dan sebagainya, tak ada. Cuma yang boleh disebut di sini salah satu telaga yang ada di sini, yang mana telaga itu dihumbankan jasad apa nama badan apa nama Abu Jahal yang telah dibunuh oleh 2 orang budak yang masih kecil. Sama ada telaga itu dikatakan di situ ataupun telaganya di sana. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, boleh kita tengok pula sebelah kiri kita, kanan kiri saya, iaitu Masjid Arif, yang mana masjid ini adalah tempat kubu ataupun kem orang Islam ketika mana mereka berehat di sini. Dan Nabi SAW, di sinilah Nabi merayu merintih pada Allah, meminta pertolongan dengan akhir doa Nabi, "Wahai Allah, kalaulah engkau tak bantu kami kaum muslimin ini, mungkin suatu hari nanti ataupun selepas ini tidak ada lagi manusia atau hamba-Mu yang akan patuh beriman dan bertakwa kepadamu." Jadi hajah, selamat datang ke sini. Bila mana kita datang ke Tanah Haram, Madinah ataupun Mekah, cubalah kita sampaikan diri kita di sini, iaitu di Badal Al-Kubra. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni kita dah lapar, dah pusing satu badan, kita nak makan lah pula. Ni salah satu tempat yang kita akan makan, iaitu nasi Arab Badar. Okey, nasi Arab Badar macam ni lah. Ada ikan, ada udang, ada bawang, ada macam-macam, tengoklah. Ni tokey dia. Wasimun jiddan abadan abada. Bagus. Kita kabur insya-Allah. Amin. Yalah. Kita telah sampai di Jabal Malaikat. Kenapa kita sampai ke sini? Kerana kita nak lihat di mana yang disebut sebagai malaikat itu berpusu-pusu dalam keadaan berbaris-baris datang membantu Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Badar, maafkan saya. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah, boleh tengok di belakang kita ada yang disebutkan di belakang ini adalah Jabal Malaikat. Ada yang dikatakan di sana adalah Jabal Malaikat. Tetapi yang disebut itu adalah di kawasan sini. Ada yang mengatakan di sana, ada yang mengatakan di sini. Tapi apa yang penting adalah malaikat benar-benar turun kepada Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk membantu di dalam perang Badar. Kerana selepas daripada Nabi merintih merayu kepada Allah supaya Allah bantu kaum muslimin untuk menewaskan pihak musuh, iaitu musyrikin kafir Mekah. Kerana mereka terlalu banyak, mereka punya kekuatan lebih berbanding, nak dibandingkan kaum muslimin. Daripada 313 nak melawan dengan orang kaum Quraisy kafir Mekah yang sebanyaknya 1000 lebih, 1300. Jadi hajah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita datang ke sini, kita nak tengok dan kita nak yakin bahawa pertolongan Allah tu betul. Jadi Nabi sebut apa kepada Allah? Nabi merintih rayu kepada Allah sehingga kan Nabi angkat tangan, sahabat nampak ketiak Nabi yang berwarna putih. Nabi akhir doa Nabi sebut, "Wahai Allah, kau makbulkanlah doa aku, bantulah kami dalam peperangan Badar ini. Kerana apa? Kalau kau tak bantu kami, berkemungkinan agama ini engkau sudah tidak disembah pada masa yang akan datang." Jadi ya, selamat datang ke sini. InsyaAllah boleh datang bersama saya.
I walk this path and answer the call. Subhanallah, how the stars still shine. Inshallah, I'll find a way. Kita hari ini akan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ataupun melakukan ibadah umrah. InsyaAllah bila mana kita datang daripada Madinah, kita akan singgah di Bir Ali, kerana daripada kalau siapa yang datang daripada arah Madinah untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah menunaikan umrah, dia wajib bermiqat di miqat Bir Ali, yang mana miqat ini salah satu miqat yang besar seperti miqat yang disebut sebagai Qarnul Manazil. Jadi jajah yang dimuliakan oleh Allah, doakan kami, doakan perjalanan kami selama kami menempuh 7 jam hingga 8 jam untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah. InsyaAllah moga-moga umrah kami makbul dan mabrur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita selesai umrah wajib kita yang pertama bersama saya, bimbingan saya Ustaz Nash, grup SB 29 Mac Kasih 4. Alhamdulillah, semoga-moga umrah kita mendapat umrah yang makbul dan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita program ziarah luar kota Mekah. Jadi selari dengan program tu, kita akhirnya kita akan berniat untuk melakukan umrah yang kedua, iaitu kita bermiqat di Ja'ranah. Jadi pertama untuk program tu kita menuju ziarah ke Jabal Sur, yang mana Jabal Sur Nabi bersembunyi ketika peristiwa hijrah selama 3 hari 3 malam di situ dengan Abu Bakar. Lepas tu kita menuju ke Arafah. Kita menuju ke Arafah, kita melihat di mana tempat-tempat manasik haji, orang menunaikan haji, dan tempat di mana Jibril AS mengajar kepada Ibrahim AS tentang manasik haji, dan disebabkan itu disebut sebagai Arafah. Jibril tanya kepada Ibrahim, Arafta ya Ibrahim tentang manasik haji? Ibrahim menjawab, Araftu, aku telah tahu. Jadi kita pun tak ada rezeki untuk kali ini untuk menaiki ataupun bergambar, akan berada di sekitar depan Jabal Rahmah, yang mana tempat di mana disebut sebagai Adam dan Hawa dipertemukan semula di situ, dan disebabkan ataupun disebut sebagai tanda permulaan cinta. Jadi hajat dimuliakan oleh Allah, sebab itu kita terus menuju ke Ja'ranah dan kita bermiqat sebelum zuhur, dan insya-Allah kita cuba habiskan selepas zuhur dan sebelum asar.
Hari ni dekat Muzium Amudi, Muzium Adat Orang Arab. Kat sini semua kita boleh try baju pakaian adat Arab, kita boleh pegang pedang-pedang, kita boleh tengok kedai Arab macam mana, tukang besi Arab macam mana, macam-macam lah. Kita boleh tengok dalam ni. Kalau nak mencium Hajar Aswad, kalau tak dapat cium di Kaabah, boleh cium di sini. Semua dia punya, orang panggil apa? Orang kata apa, sebut apa Hajar Aswad lah, Hajar Aswad gambar. Okey. Kita sekarang berada di Masjid Hudaibiyah, yang mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah dan Bai'atul Ridwan, yang mana kita tengok bila mana Nabi bermimpi untuk melakukan umrah. Nabi bermimpi melakukan umrah. Di situlah Nabi mengajak kepada para sahabat untuk masuk kembali ke mana? Kota Mekah untuk buat umrah. Tapi Nabi ditahan. InsyaAllah kita cerita panjang lebar. Itulah sedikit perjalanan kita program pada hari ini, insyaAllah. Sini ada Masjid Ibn Abbas. Kat sini juga Ibn Abbas dimakamkan. Dia sepupu Nabi dan dia orang ahli tafsir, dan dia didoakan dengan doa Nabi SAW dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allim ta'wil. Okey, jadi ajar-ajar yang ada anak, pegang ubun-ubun anak, bacalah doa tu. Okey, Nabi ajar kita. Tu Fayyad. Ya. Tahu suruh mak ayah baca tau. Okey. Okey, baik, jom kita ke kedai madu, insya-Allah. Sini jap. Kumpul jap. Kalau disebut sekitar Mekah, sini madu yang dikatakan madu yang asli lah daripada Yaman, madu sidir. Untuk berubat batuk ke apa ke, bolehlah jajah masuk. Nanti dia explain lah. Okey. Tak beli pun tak apa, masuk rasa je. Kalau nak beli silakan, tak mau beli pun tak apa. Okey. Jom. Okey, boleh masuk rasa. Alhamdulillah, hari ini kita bawa jemaah kita daripada grup Andalusia.
kita datang ke kota Taif, kita tengok apa peristiwa yang berlaku di sini. Salah satu tempatnya adalah Masjid Ibnu Abbas. Di sana kita boleh baca Babul Abdullah Ibnu Abbas. Dekat sini kita boleh cerita berkaitan Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas dan sebagainya. Dan kota Taif ini yang seronoknya adalah dia tempat yang dingin kerana dia adalah tempat yang tinggi, dan Nabi pernah datang ke sini kerana beberapa sebab. Jadi kalau kita nak tahu beberapa sebab itu apa, kita datang ke sini bersama saya, insya-Allah. Assalamualaikum. Dijaga oleh artinya, dipelihara oleh betul bersifat. Saat ini, hari ini dah banyak kali hari dah. So saat ini insya-Allah kita berada di Kilang Ros di Taif, tempat yang sejuk, yang mana Hajjah boleh datang ke Taif ini. Salah satu tempat yang menarik adalah kilang bunga ros ataupun kilang memproses produk-produk ros. Kat sini macam-macam kita boleh dapati produk ros, daripada lotion ros, sabun ros, air ros dan sebagainya. Dia boleh datang ke sini, sangat menarik, dan dia adalah tempat yang dingin, insya-Allah. Dan setiap pot menampung. Tengah hari ni kita bawa jemaah kita makan, kita singgah di restoran Mat'am Syu'lah. Kita makan makanan nasi mandi Arab yang disajikan khas daripada kota Taif ni. Dan di sini juga ada dipanggil sebagai kunafa. Saya try bismillahirrahmanirrahim. Diorang kata sedap kat sini. Jadi kita kena try, minta maaf saya makan sambil berdiri. Bismillah. Masya-Allah sedapnya, lembut. Dan dia manis-manis macam tu. Ini dipanggil sebagai manisan Arab. Okey, jadi selamat datang ke sini. Kena datang Taif, kalau mari Mekah kena datang Taif. Okey? Insya-Allah. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Oh Allah, I'm forever grateful to you. Whatever I say can never be enough. You gave me strength to overcome my uncertainties and stand firm against all the odds. You are the one who did revive my soul. You shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody
Set me free and make me strong. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Sama-sama, jangan lupa request. Okay, siap.